Dengan saya pada ketika ini adalah salah seorang guru hebat Bismat, iaitu Cikgu Azizul. Terima kasih kerana sudi ditemu ramah. Apa maksud Hari Raya Aidilfitri bagi cikgu secara peribadi? Hari Raya Aidilfitri untuk umat Islam menyambut Hari Lebaran bersama keluarga tercinta dan meraihkan selepas penat kita berpuasa selama sebulan. Apakah kenangan Hari Raya yang paling cikgu tak boleh lupakan sejak kecil? Kenangan Hari Raya sejak kecil boleh main mercun dan sebagainya. Sebut je Hari Raya, juara pertama yang terlintas di fikiran cikgu apa? Kalau Hari Raya kita mestilah ada duit raya dan kuih raya. Bye. Sekian, terima kasih. Saya pada ketika ini adalah salah seorang guru hebat Bismat, iaitu Cikgu Syarul. Terima kasih kerana disudi ditemu ramah. Apa maksud Hari Raya Aidilfitri bagi cikgu secara peribadi? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menemu ramah saya. Bagi saya Aidilfitri itu adalah satu kita menyucikan diri. Kita sudah berpuasa selama sebulan dan kita dapat jaga pemakanan kita daripada makanan yang kita tak makan dah selama sebulan. Jadi badan kita ni bersih dan proses pembersihan badan kita ni kesan daripada kita berpuasa selama sebulan. Jadi kemudian kita merayakannya dan selama sebulan, dan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kita boleh berpuasa dan tak terlalu makan terlalu banyak. Tu kawalan di situlah. Kita berpuasa selama 6 hari. Kemudian kita boleh merayakan dengan sempurna lah selepas tu. Apakah kenangan Hari Raya yang paling cikgu tak boleh lupakan sejak kecil? Antara kenangan yang saya tak boleh lupakan, saya beraya bersama dengan anak-anak saya semasa saya di maktab. Saya dengan allowance maktab saya yang sedikit, saya hanya beli baju daripada pos laju Malaysia je. Itu yang kenangan yang saya paling ingat ya. Sebab saya sedang belajar di maktab duluan. Masa tu saya dah ada 2 orang anak. Jadi anak-anak saya belikan baju raya. Cuma saya je beli baju raya, beli daripada pos Malaysia. Tu je, 2 helai je. Tu yang paling kenangan yang saya. Baju raya pun saya pakai baju tahun lepas. Tu yang lepas tu saya dah dapat gaji dengan sempurna. Saya boleh beraya dengan baik lah. Macam tu. Kalau sebut je Hari Raya, juara pertama yang terlintas di fikiran cikgu apa? Biasanya juara yang paling saya suka pagi raya, rendang, ketupat dengan ayam masak merah. Tahun ni cikgu beraya di kampung halaman atau di perantauan? Kat mana? Tahun ni saya beraya di Terengganu, di kampung isi saya. Akhir sekali, ada tak ucapan Hari Raya daripada cikgu untuk semua warga sekolah? Di sini saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Mahazir Batin kepada semua warga Bismat, supaya bersederhanalah dalam menyambut perayaan, dan semoga gembira di Aidilfitri. Terima kasih cikgu kerana meluangkan masa untuk bertemu ramah. Selamat Hari Raya. Saya pada ketika ini adalah salah seorang guru hebat Bismat, iaitu Cik Ustazah Siti Najihah. Terima kasih kerana sudi ditemu ramah. 1. Kenangan Hari Raya yang paling cikgu tak boleh lupakan sejak kecil. Kenangan yang paling cikgu tak boleh lupakan waktu kecil adalah dapat beraya bersama-sama dengan keluarga. Sebab sekarang ni adik-beradik ramai dah kahwin, so mostly diorang beraya di kampung mertua mereka. So sekarang rasa macam tak best sebab kena beraya keluarga tu makin mengecil. Macam tu lah.
Kalau Ustazah, kalau sebut je hari raya, juara pertama yang terlintas di fikiran Ustazah apa? Rendang. Tahun ni Ustazah beraya di kampung halaman atau di perantauan? Di mana tu? Kampung halaman. Kampung halaman Ustazah dekat Melaka je. Tak jauh pun. Oh, akhir sekali ucapan hari raya daripada Ustazah untuk semua warga sekolah. Untuk warga Bismat, saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Bersama dengan saya pada ketika ini adalah salah seorang guru hebat Bismat, iaitu Ustaz Rashidi. Terima kasih kerana sudi ditemu ramah. Satu, kenangan hari raya yang paling cikgu tak boleh lupakan sejak kecil. Sejak kecil yang paling ni teringat pasal mak ayah lah. Dapat beraya bersama dengan mak dan ayah. Sebab mak ayah dan ayah ustaz dah tak ada kan. Jadi berkumpul, ada mak ayah, ada keluarga, merupakan satu benda yang menyeronok, gembira dan rasa kita rasa seronok lah. Kalau sebut je hari raya, juara pertama yang terlintas di fikiran cikgu apa? Lemang dan rendang. Tahun ni cikgu beraya di kampung halaman atau di perantauan? Di mana tu? Okey, tahun ni raya yang pertama ustaz balik ke Johor, rumah isteri, mertua lah. Kemudian raya kedua ustaz dah pergi ke Banting, Selangor 3 hari 2 malam, berkumpul bersama dengan adik-beradik ustaz di sana lah selama 3 hari 2 malam. So kira tahun ni beraya di perantauan lah. Macam tu. Akhir sekali, ucapan hari raya daripada cikgu untuk semua warga sekolah. Okey, kesempatan ni saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan Al-Mubarak pada tahun depan dan juga dapat orang kata bersama-sama berhari raya, menyambut hari raya dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang baik macam ni, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih kerana sudi ditemu ramah. Sama-sama.